Welcome to my vlog, Didi. Sekali. Hi guys, welcome back to my vlog daily channel. Sekarang kita nak ambil warni sebab kita orang ada berbuka puasa. Uish, apa tu? Nampak tak? What is that? Kenapa duduk situ? Buka puasa dekat, korang tahu tempat tu sebab korang dah tengok sebelum ni dekat channel aku yang sebelum ni. Tak ada skor sangat pun, bawah je video tu. Nak makan kat situ sebab situ adalah memang tempat kita makan selalu lah. Bukan kat situ, maksudnya makanan tu kita selalu makan bersama-sama. Jam. Aku dah kata kat dia, jam. Tengok ni Ain. Kau tengok. Lagi nak gerak lambat. Memang cannot bro. Boleh tak aku gerak slow-slow. Bismillah, aku tengah menggerakkan. Alhamdulillah, lepas. Waiting for me Ain. I on the way to you. Ha? Jam Ain, jam. Macam biasa kita katakan apa? Tempat tu selalu makan. Tapi tempat dia berbeza. Tapi tempat dia berbeza. Memang kita selalu makan setiap bulan, okey? Nantikan. Record. Ini dashcam. Tapi kena sensor lah. Kena sensor sekarang. So YT. Kalau YT aku macam aku ada 13 video. Aku tengok semua. Tak kau tengok tau. Macam mana kau boleh tengok? Belum. Yang kau buat story kau buat video baru. It's coming. Aku tak tengok lagi. Kau dah post ke tu? Itu dah. Aku kalau dah ni pun mungkin seminggu kemudian baru aku siap. Oi. Tengok ni tempat weh. Kau nak balik kampung? Kelantan. Kau tak balik kan? Kali kau nak balik dapat cuti cuma yang aku nak balik bulan raya pula. Ya ke? Kita orang dah sampai. Tempat mana? Sabar. Aku dah sabar. 1, 2, 3. Cik, aku macam ada aku senyum kelak. Kenapa? Kenapa gitu? Okay, ini Alia, future lawyer. Tak masukkan. Ni Ain. Akhirnya kita orang dapat berbuka bersama di Ramadan yang kedua. Ramadan minggu 2. Minggu apa? Ketiga dah kan? Minggu depan. Tengah tunggu buka jam berapa? Okay, lagi dalam ni kurang berapa minit? 10? 13? 9 dan 7 minit macam tu lagi lah. Mana tahan? Dia for fun je sebenarnya. For fun. Nampak warna dia. Dia kat sini kita tengok dia macam banyak letak alatan tambahan berbanding kuah-kuahan. Tak tahu banyak-banyak ni. Boleh. Tak je segera buang. Masuk bulu. Tolonglah. Mana tahan? Tak nampak. Cooking. Saya rasa macam gosok gigi patut kena dekat gusi. Ngilu dia. Dia kan aku cucuk dia. Kengiluan dia. Ya. Mana tahan? Ada makan kambing tak? Makan kambing? Lembu pun? Lembu pun? Apa dia tak ada? Babi pun. Kambing makan? Lembu makan? Oh, makan semua. Makan semua. Tolak sampah batu. Mana tahan? Selebet lah. Semoga Rizana dapat jalan dengan cepat. Mana tahan? Mimpi. Tak ada. For fun je. Tak adalah. Main je. Dia sampai main-main. Dia handle mana tahan.
minit lagi. Bismillah. I just need this tau. Makan pun tak apa. Ni je. Kalau penting. Dah kena ambil. Tak tahu lah berapa plate kita makan, tapi dia dah ambil dah tandanya. Dan padahal dah banyak, dah sikit, dia dah ambil banyak juga. So kita dah makan 20 minit. Masuk ke 7. Kita dah tamat sikit lah makannya. Sekarang masuk untuk dessert. Ice cream, chilling, ice cream, chilling. Guys, saya nak tunjuk sesuatu. Apple. Oh. Apa? Marketing. Aku tak ikat kan tadi. Ni kot. Aku akan buatkan demi suara. Bau. Kelik beg nak gimana? Kelantan. Tu Kelantan tu handle. Ganu. Kelantan. Besuk. Pandai je. Sempadan. Sempadan. Kalau tidak, dia asalnya memang Kelantan. Dia kalah laga ayam. Diorang. Serius lah. Still the same clip yang lepas. Still kena rata wawasan juga walau macam mana pun. Sebab kita perempuan. Bila perempuan ni dia memang kena datang juga tempat ni. Perempuan rasa tarik. Beda kau kena try ni. Ni kan? Cakap apa? Buat tahi. Ni sedap gila. Sumpah sedap. Our favourite right now. Refresh. Tapi dekat puasa macam tak pancing nak makan sekarang. Faham tak? Lepas puasa kita makan mula dah. Kelantan tangkap. Serabut lah. Orang nak balik. I just wanna lay in my bed. Is it really nice, girl? Is it really nice? Treasure. I'm gonna be your boy. Travel. I'm going crazy. Roll action. I know you're mine more than me. I'm crazy.
I thought my home. Ada dua air. Ada dua air. Muka aku. Kat. Di hati ini akan selalu yang telah kita buat selama ini. Kenapa tak macam tu? Macam Aku di sini selalu menanti. Dua, tiga. Bye. Itu saja episode kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi untuk next content. Tak nak malu-malu sekali. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa untuk next content. So, please stay tuned sama Ain. So, kita akan jumpa lagi next content. Ada vlog ke or other than that. So, see you soon. Bye.